Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So, hari ini Pak Haji ingin memberitahu kepada sahabat-sahabat tentang perjuangan kita, perjuangan Perikatan Nasional untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Walaupun kita tewas di PRK Dun Air Kuning, itu bukan bererti perjuangan kita tamat. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita sampai bila-bila untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan agama Islam yang suci dan murni. Seperti mana yang dilaungkan oleh Walanon yang menuduh pembangkang, terutama PAS, yang mengatakan PAS ni membawa perpecahan, di mana ayat-ayat itu adalah ayat-ayat orang yang berpahaman liberal dan sekular, dan juga yang tidak mempunyai ilmu agama. Sedangkan PAS membawa perjuangan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan lagi perpaduan ummah. Tetapi yang dibawa oleh Pakatan Harapan adalah sekular dan juga liberal. Itu yang dikatakan oleh Walanon adalah kerajaan perpaduan, yang mana mereka memperjuangkan LGBT, mereka memperjuangkan pahaman liberal, mereka memperjuangkan sekular, macam-macam lagi, pluralisme, kan? Itu yang dikatakan oleh Walanon, mengatakan mereka tu memperjuangkan perpaduan. Sedangkan apa yang dibawa oleh parti PAS dalam Perikatan Nasional adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan lagi ummah. Selain daripada itu, kita menyatu padukan berbagai-bagai kaum yang ada dalam negara. Tapi inilah permainan-permainan puak-puak jahil, puak-puak liberal di akhir zaman. Sebab tu kita jangan terkeliru. Kita jangan terikut dengan permainan-permainan puak-puak liberal. Sebab liberal ni dia pandai main dengan isu-isu yang boleh menyesatkan kepada orang-orang awam yang kurang ilmu. Seperti mana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ini umat Islam seperti buih-buih di lautan. Tapi ya, kalau kita nak tengok seberapa ramai yang memperjuangkan Islam, sedikit. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun kita sedikit, walaupun kita tidak mempunyai kemenangan, tetapi kita akan teruskan perjuangan. Ingat sahabat-sahabat, perjuangan kita wajib kita teruskan. Itu adalah kerja kita sebagai hamba Allah. Tapi untuk menentukan kemenangan itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Perjuangan kita sebagai hamba, kemenangan mutlak daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau menang, kita jangan rasa sedih, jangan rasa kita kecewa. Tapi itu adalah satu ujian ataupun satu dugaan daripada Allah Ta'ala nak melihat sejauh mana kesabaran dan keimanan kita. Jadi kita jangan terpancing dengan kata-kata daripada puak-puak liberal, puak-puak Melayu harbi, yang mereka bersekongkol dengan puak-puak harbi. Mereka bangga, mereka begitu gembira apabila mereka mendapat kemenangan, mereka mendapat jawatan, mereka mendapat kuasa, sedangkan agama mereka diperkotak-katikkan, mereka tidak nampak, mereka mendiamkan diri semata-mata untuk mereka nak mencari sesuap nasi. Sedangkan rezeki itu adalah hak milik mutlak daripada Allah Ta'ala. Nyawa kita pun adalah pinjaman. Jadi ini yang kita tak nak, kita terikut-ikut dengan puak-puak ni. Sebab ni kita ni dah di hujung zaman, dah dipanggil akhir zaman. Banyak kali Pak Haji dah beritahu. Jadi bagi kita di dalam Perikatan Nasional, terutama parti PAS, kita kena istiqomah dalam perjuangan kita. Itu permainan-permainan yang dimainkan oleh puak-puak liberal, puak-puak harbi itu biasa. Kita jangan rasa marah, kita jangan rasa koyak, kita jangan rasa kecewa. Kita teruskan perjuangan. Ingat, Allah akan sentiasa bersama dengan kita sekiranya kita ikhlas di dalam perjuangan. Apa yang kita perlukan, apa yang kita nak perjuangkan adalah
tentang menyelamatkan negara kita, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan rakyat. Banyak lagi perkara-perkara yang kita tak habis dalam perjuangan. Terutama tentang isu-isu yang berlaku baru-baru ni di Putra Heights. Kita tak dapat lagi apa dia punya keputusan. Isu yang berlaku di Kampung Baru, Sungai Baru di Kuala Lumpur. Kita tak dapat apa lagi cerita dia. Isu tentang pencerobohan tanah. Banyak lagi isu-isu yang kita harus perjuangkan untuk negara kita. Kan? Jadi kalau kita lemah dengan apa yang berlaku di Dun Air Kuning, itu kita bermakna kita tidak yakin dengan Allah SWT. Sebab setiap yang buruk yang manusia lihat itu tetapi baik di pandangan mata Allah. Seperti mana dulu Pak Haji pernah kata, kadang-kadang apa yang manusia lihat itu tidak baik, tapi di pandangan Allah itu adalah baik. Perancangan yang sebaik-baik adalah perancangan daripada Allah Ta'ala. Jadi kenapa kita mesti nak sedih? Kenapa mesti kita nak kecewa? Kita teruskan perjuangan. Itu hak kita sebagai hamba. Itu memang tanggungjawab kita sebagai hamba untuk teruskan perjuangan. Tetapi insya-Allah kemenangan hak milik yang mutlak daripada Allah SWT. Yakin sahabat-sahabat, pasti kita akan menang. Islam akan bangkit. Kita dah 100 tahun di zaman kejatuhan Islam, dan sekarang ni insya-Allah kebangkitan Islam akan bermula. Kalau kita tak mulakan, siapa lagi nak mulakan? Kalau kita tak mulakan, siapa lagi yang nak ikut untuk kita mulakan? Kalau tak sekarang kita mulakan, bila lagi? Jadi sahabat-sahabat, kita teruskan. Perjuangan kita belum selesai. InsyaAllah, bagaimana hebat pun Papa Nun, bagaimana hebat pun Wak Jahid, bagaimana hebat pun DAP, kita rujuk kepada sejarah Firaun. Tergolek juga, jatuh juga. Bagaimana hebatnya Firaun pun sekejap saja Allah nak tarik. Begitu juga dengan Papa Nun, kerajaan Madanun. Jangan mereka rasa mereka hebat, mereka kuat, mereka tidak boleh jatuh. Allah boleh jatuhkan dengan sekelip mata. Jadi kita kena ingat, Allah sentiasa bersama dengan kita selagi kita betul-betul ikhlas dalam perjuangan, selagi kita ikhlas untuk mempertahankan, memperjuangkan agama Allah, agama dan bangsa dan negara kita, insya-Allah Allah akan bantu kita. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.